Tahu tak sebenarnya tanah Palestin ni bukan dirampas tapi dibeli. Ni sebenarnya cara licik Zionis ambil tanah orang Arab ni secara sah. Ramai ingat Zionis rampas Palestin guna senjata, tapi sebelum bom, sebelum peluru, diorang guna bank dan juga wang. Yes, Zionis pernah bina bank khas dengan satu tujuan je, iaitu untuk membeli tanah orang Arab secara sistematik. Tahun 1899, Theodor Herzl bapa Zionism, diorang tubuhkan institusi bernama Jewish Colonial Trust, dan ini bukan bank biasa. Kalau tengok dalam Palestinian Land Acquisition History tahun 2020, tujuan dia bukan untuk simpan duit atau beri pinjaman seperti bank konvensional, tapi untuk beli tanah Palestin sedikit demi sedikit secara berperingkat tanpa orang Arab tadi ni sedar. Diorang ni sangat licik sebab strategi yang diorang pakai ni sangat detail dan juga panjang. Diorang cipta satu lagi identiti bernama Palestine Jewish Colonization Association based on Ottoman Land Records tahun 2018. Dan apa sebenarnya fungsi PICA ni? Dia adalah untuk cari tuan tanah Arab yang kaya yang duduk jauh dari Palestin, contohnya dekat Beirut, dekat Istanbul, dekat Kahirah, dan kemudiannya beli tanah diorang ni dengan harga yang lumayan. Lepas tu, pemilik tanah Arab yang tinggal jauh ni bukan ambil kisah pun dengan apa yang berlaku dekat tanah diorang ni, asal diorang dapat duit yang banyak. Kalau kita perhatikan dan tengok dari luar, memang semua nampak legal dan juga sah. Dokumen memang lengkap, bayaran dibuat dan kontrak tu ada tanda tangan. Tapi kesan dahsyat untuk penduduk Palestin tempatan adalah tanah makin banyak dibeli dan diduduki, komuniti Zionis makin kuat dan berkuasa. Lepas tu, barulah diorang masuk dengan fasa ketenteraan, sekatan dan pengusiran rakyat Palestin sendiri. Info-info ni ada dalam Middle East Historical Strategy tahun 2021, dan antara 1880 sampailah 1948, Zionis ni berjaya beli hampir 2 juta dunam tanah, lebih kurang 6 ke 7% dari keseluruhan tanah Palestin. Strategi ni macam main game catur. Pergerakan awal ni bagi diorang kedudukan strategi untuk rampas lebih banyak tanah pada tahun 1948 dan seterusnya. Zionis ni bijak dan dia tak ambil tanah secara agresif pada awalnya. Diorang beli, diorang rancang dan kembangkan dengan strategi. Dan bila tiba masa yang sesuai, barulah diorang gunakan kekerasan. Pengajaran yang perlu kita ambil hari ini adalah kekuatan ekonomi adalah asas kuasa politik. Tanpa duit, Zionis ni tak mungkin pun dapat tanah tu. Dan inilah berlaku dekat kita pada hari ini. Kita pula yang jual kuasa beli dengan cara yang sama. Beli produk yang sokong Israel hari ini tanpa kita sedar. Sejarah berulang, tapi kali ini kita pula yang dijadikan mangsa strategi kewangan diorang. Ayolah kita ambil iktibar daripada kisah ini.